Kompilasi fakta Baraju. Nombor 1. Kedua-dua transformasi tahap ketiga terbaru iaitu Boboiboy Nova dan Blizzard. Masing-masing mempunyai senjata elemental yang boleh melakukan pelbagai transformasi yang unik. Dua buah cakra Nova milik Boboiboy Nova yang berpusing-pusing bukan sahaja boleh dipegang dan dilempar, malah boleh bergabung menjadi Nova Wheel sebagai kenderaan beroda yang juga boleh terbang. Manakala Boboiboy Blizzard pula dilihat memegang dua senjata, satu sebagai pemukul dan satu lagi sebagai meriam. Walaupun boleh digunakan secara berasingan, keduanya boleh digabungkan sebagai Blizzuka demi melakukan tembakan pembeku. Dan seperti Boboiboy Nova, Boboiboy Blizzard pun boleh menggunakan meriamnya itu sebagai kenderaan untuk terbang di udara seperti roket misail. Yang paling menarik, kedua-dua senjata Boboiboy Nova dan Blizzard ini boleh bergabung menjadi spinner Baraju dengan putaran panas dan beku. Efeknya adalah sebuah tembakan berpusing-pusing dengan efek thermal shock, yang mana perbezaan ketara dalam suhu yang panas dan dingin mengakibatkan kerosakan yang teruk, sehingga besi kebal robot roket Pak Pato pun hancur musnah. Tahukah anda bahawa selain daripada dua senjata yang kita sebutkan ini, terdapat banyak lagi senjata elemental Boboiboy yang boleh melakukan transformasi? Jom kita tengok satu persatu. Bermula dengan keris sopan. Keris hasil gabungan Boboiboy Solar dan Taufan ini kelihatan kecil, akan tetapi sebenarnya sangat berkuasa. Sesuai dengan tema angin dan pendekar yang bertata susila, keris ini boleh bertukar menjadi kipas tangan. Dan untuk serangan yang lebih meledak, ia boleh bertukar menjadi keris tenaga cahaya yang besar. Seterusnya adalah tukul Boboiboy Gentar. Apabila fusion gempa dan halilintar berlaku, Boboiboy membentuk senjata tukulnya sendiri menggunakan peralatan dan serpihan besi di sekeliling. Yang menariknya, ia boleh melalui perubahan mekanikal untuk menjadi sarung tangan dengan kuasa penumbuk yang diperkuatkan dengan daya roket. Seterusnya adalah papan luncur udara beliung. Kuasa tahap ketiga elemen angin sememangnya unik. Boboiboy beliung tampil dengan papan luncur terbang yang boleh bertransformasi kepada pelbagai bentuk dengan pelbagai kegunaan seperti kepak di belakang badan, kipas dan kapak yang dipegang pada tangan, dan juga diasingkan untuk membuat pusaran vortex yang kuat. Seterusnya adalah durian sori. Senjata bersifat organik pula kali ini. Fusion Boboiboy Solar dan duri muncul dengan senjata tajam yang berupa seperti durian dan disambung dengan akar yang panjang dan berduri. Dan untuk menggunakan serangannya yang terkuat, buah ini bercambah besar dan berkembang mekar, diikuti dengan tembakan sori berduri yang terang benderang. Seterusnya adalah pedang sabit Supra. Apabila solar dan halilintar bergabung, dua bilah pedang yang lengkung muncul sekali yang digunakan Boboiboy dalam serangan pantas gerakan Supra. Pedang-pedang sabit ini boleh digabungkan menjadi bentuk bulat yang cantik, sesuai dengan tema Boboiboy Supra dan lingkaran-lingkaran atau cincin-cincin bulat yang melancarkan tembakan laser bertubi-tubi. Seterusnya adalah sarung tangan gempa. Untuk tahap kedua elemen tanah, sarung tangan Boboiboy gempa ini pada asalnya dilihat kekal dalam keadaan asalnya sahaja. Akan tetapi, kini kita tahu bahawa sarung tangan berbatu ini boleh membesar dan memanjang, memberi hantaran penumbuk yang lebih kuat dan daripada jarak yang lebih jauh. Panjang dah kita bercakap tentang senjata-senjata elemental. Jom sambung fakta-fakta lain pula. Fakta nombor 2. Di planet Baraju, kaum batu api dan kaum ais batu sama-sama merupakan makhluk batu elemental yang kuat. Mungkinkah dalam dunia Boboiboy ini wujudnya variasi kaum batu elemental yang lain dengan berbagai rupa dan warna? Pastinya menarik
sama seperti golem tanah Boboiboy yang boleh digabungkan dengan elemen-elemen lain. Nombor 3. Tahukah anda bahawa untuk Boboiboy sopan, terdapat beberapa konsep seni asal menarik dengan pelbagai desain yang berlainan yang tidak digunakan. Kipasnya juga terdapat beberapa variasi menarik yang akhirnya ditolak ke tepi. Nombor 4. Boboiboy sopan menjelmakan layar sopan untuk membantu mengemudi kapal terbang mereka yang kehabisan tenaga. Sememangnya, kapal layar solar wujud dalam dunia kita yang sebenar, yang menggunakan tenaga angin dan juga tenaga solar untuk bergerak. Aplikasi ini sesuai untuk kapal bergerak tanpa perlu bergantung kepada tenaga bahan api. Nombor 5. Feng sangat hebat dalam ark Baraju kali ini. Dia berjaya mengesan serangan robot penjahat sebelum robot tersebut bertindak lagi. Kemudian berhadapan dengannya secara berseorangan sebelum akhirnya dibantu oleh Rokta. Kehebatan intuisi Feng membuktikan dia sememangnya merupakan ahli tapops paling berpengalaman di antara sahabat-sahabatnya yang masih mentah. Dan Feng sudah terlatih dalam pertempuran semenjak dahulu lagi. Nombor 6. Feng juga banyak jasanya dalam ark Baraju kali ini. Dia berjaya membongkar perihal Mawais dan Pairapi yang sebenar. Feng juga berseorangan mengangkat kedua-dua makhluk batu api yang beratnya beberapa tan sehingga ke puncak gunung. Dan intervensi mereka berjaya menghentikan kegilaan kedua-dua Boboiboy yang telah hilang kawalan. Feng juga tidak memakan karipak berry, menjadikan akalnya masih waras dan membantu ketika serangan robot-robot jahat. Dan kemudiannya mampu untuk membantu rakan-rakannya yang telah diracun buah berry. Feng perlu diberi penghargaan yang lebih. Nombor 7. Malangnya, Feng yang terlalu banyak menggunakan tenaganya akhirnya tidak mampu menjelmakan kuasa separa Garuda Bayang dengan sepenuhnya. Hasilnya adalah makhluk berkepak kecil seperti ayam. Ayam penyet masak. Kita memang tak pernah lihat Feng membuat ayam bayang, maka ini pun jadilah. Nombor 8. Selain itu, kita dapat lihat kekuatan kaum batu api Rokta dan atuknya. Kedua-dua ini mampu memecahkan dinding tenaga kuat yang meliputi gelanggang puncak bakar dan beku. Kedua-duanya juga mampu memegang dan menghentikan pergerakan dua orang Boboiboy yang hampir mencapai tahap ketiga kuasa elemental mereka. Disebabkan sikap mereka yang kelakar dan sukakan perdamaian, kadang-kadang kita terlupa bahawa kaum batu api sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat.